apa yang dialaminya daripada kaumnya, iaitu kaum Quraisy, puak-puak Quraisy. Nabi SAW menceritakan tidak sama, kata dia, antara lah ni dengan dulu. Maksudnya dulu kami dianggap orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, dipandang hina. Musaddad dalam riwayatnya menyebutkan di Mekah, dianggap lagu ni di Mekah. Maknanya bila Imam Abu Daud sebut gini, hak seorang lagi perawi dia tu, guru dia tu tak ada sebut gitulah. Di Makkah tu tak ada sebut. Hak ni dalam riwayat Musaddad saja. Bila kami keluar ke Madinah, yakni kami mari ke Madinah, kanat sijalul harb bainana wa bain. Peperangan di antara kami dengan mereka tu, tak boleh kata kamu kat aku. Tak boleh kata kamu kat aku. Sama-sama naik, kata sama naik, sama naik. Kadang-kadang kami menguasai mereka, mengatasi mereka. Kadang-kadang mereka mengatasi kami. Makna sama naik. Pada suatu malam, Nabi SAW lambat keluar daripada waktu biasa yang baginda keluar menemui kami. Bila dia mari juga. Kami pun tanya, malam ni lewat tubik malam ni daripada skala. Nabi SAW kata, tara'a alayya juz'i minal Quran. Satu bahagian daripada Al-Quran telah pun tertinggal, telah pun terlepas daripada saya. Saya tak ada nak baca tadi pada masa dia. Jadi saya tak silah mana mari sebelum menyempurnakan bacaan Quran itu. Tak silah. Aus berkata, aku pun tanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, lagu mana kamu bagi bahagian-bahagian Al-Quran itu untuk dibaca? Kamu bagi bahagian Quran itu lagu mana dalam bacaan kamu? Mereka jawab 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan hizib mufassal adalah hizib yang tersendiri. Hadis Abi Sa'id atam. Hadis Abu Sa'id lebih sempurna lagi. Hadis Abu Sa'id lebih sempurna. Tak apalah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan faham orang yang baca Quran dalam masa kurang daripada 3 hari. Tidak akan dapat faham Quran. Riwayat daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya dia bertanya Nabi SAW, dalam masa selama manakah sepatutnya dia menghabiskan khatam Quran? Nabi SAW kata dalam masa 40 hari. Kemudian dia kata dalam masa sebulan pula dah dia minta. Kemudian Nabi SAW kata pula dalam masa 20 hari. Kemudian dia kata pula dalam masa 15 hari. Kemudian dia kata pula dalam masa 10 hari. Kemudian dia kata pula dalam masa 7 hari. Lam yanzil min sab'in. Dia tidak menurunkan lagi daripada 7 tu, sekat 7. Yang ni berarti sekat 7 hari. Riwayat daripada Al-Qamah dan Al-Aswad, mereka berdua mengatakan ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Dia kata, saya baca surah Mufassal itu dalam sarkaat. Ibnu Mas'ud pun kata, agaknya laju macam kamu baca laju, baca syair kau. Gitulah kira-kiranya. Wa nasran ka nasrid daqal. Dan adakah kamu bertabur serupa dengan bertaburnya buah tamar yang tidak bagus tu, buah tamar yang tak molek tu, yang rendah mutunya itu, bertabur tidak lekat molek, gitu ke? Hanya lagu tu lah tu. Tapi kalau Nabi SAW dia baca An-Nazair, yakni surah-surah yang serupa, makna kandungan dia tu, makna dia tu, perbincangan dia tu, 2 surah dalam 1 rakaat. An-Najmu dengan Ar-Rahman dalam 1 rakaat dia baca.
Iqtarabat dan Al-Haqqah dalam satu rakaat, Wat-Tur dan Adz-Dzariyat dalam satu rakaat, Idza Waqa'at dan Nun dalam satu rakaat, Sa'ala Sa'ilun dan An-Nazi'at dalam satu rakaat, Wailul lil Mutaffifin dan Abasa dalam satu rakaat, Wal Muddaththir dan Al-Muzammil dalam satu rakaat, Hal Ata dan La Uqsimu biyaumil qiyamah dalam satu rakaat, dan Amma Yatasaalun Wal Mursalat dalam satu rakaat, dan Ad-Dukhan dengan Idza Syamsu Kuwirat dalam satu rakaat. Abu Daud berkata ini adalah susunan Ibnu Mas'ud rahimahullah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid, katanya saya telah bertanya Abu Mas'ud ketika dia sedang bertawaf di Baitullah. Dia pun cerita, dia kata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa baca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah pada sesuatu malam, pada mana-mana malam, kafatahu, 2 ayat itu sudah cukup untuknya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang bersembahyang dengan membaca 10 ayat, tidak ditulis dia tu sebagai orang-orang yang lalai. Tidak ditulis dia tu dalam senarai orang-orang yang lalai. Dan sesiapa yang membaca 100 ayat dalam semaya dia, kutiba minal qanitin, ditulis dia tu termasuk di antara orang yang taat dan orang yang mendirikan ibadat pada waktu malam, itu mana al-qanitin. Dan orang yang baca 1000 ayat dalam semaya dia, akan ditulis dia dalam senarai al-muqantirin, yakni orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Ditulis dia sebagai orang-orang yang hartawan, orang hartawan dalam pahala, hartawan pahala ataupun jutawan pahala, kita kata al-muqantirin. Abu Daud berkata Ibnu Hujairah al-Asghar, yang kecil, ialah Abdullah bin Abdurrahman bin Hujairah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seseorang pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia pun kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarlah aku baca Quran, ataupun ayatlah kepada aku hak mana hak patut aku baca daripada Quran ini, yakni dalam semaya. Nabi SAW pun kata, bacalah 3 surah daripada Zawat, Alif Lam Ra. 3 surah kok ada Alif Lam Ra tu, bacalah tu. Faqala, orang tu kata, saya ni tua dah, hati pun tak berapa ingat, hati pun kerah, kata dia, dan lidah pun kerah juga. Hati ni sudah jadi berat dah, yang ni hati saya sudah berat, maknanya mudah lupa ke apa, gitulah. Lidah saya pun sudah kerah, kata dia. Nabi SAW pun kata, akan lagu tu bacalah 3 surah, ada dimulakan dengan Hamim. Hamim. Orang tu kata lagu tu lagi, seperti tadi Nabi SAW pun kata, kalau lagu tu baca 3 surah daripada Musabbihat. Kalau ada sabbih, kau yusabbihu, kau sabbaha, kau sabbaha lillah, kau ada hak tu lah. Jadi permulaan dia kata lagu tu juga. Bila Nabi wayak gitu, faqala ar-rajul ya Rasulullah, akhir sekali dia kata, wahai Rasulullah, wayaklah kat aku 1 surah yang lengkap. Mana 1 surah saja yang lengkap, yang saya boleh baca. Nabi SAW pun ajar dia lah, idza zulzilatil ardu, sampai habis baca surah tadi. Orang tu pun kata, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan daripada yang kau ajarkan itu sama sekali, sampai bila-bila pun. Kemudian orang itu pun gila. Nabi SAW pun bersabda, aflahar ruwaijil, berjayalah
orang ini